Yang ini tidak disebut di dalam RCI tau. Okey. Tapi yang ini kita semua boleh tengok yang inilah. Ini untuk menjawab Datuk Seri Anwar. Jangan mudah-mudah pakai petik alasan macam itu. Kerana bila orang mula tengok akaun, orang kata lagilah orang kata, ya Allah, kau spin ni boleh tahan jugalah. Kan pandai-pandai je kau claim kata. Sedangkan Tan Sri Rashid Hussein, pengurusi tabung haji, secara terbuka dah sebut kebimbangan dia kalau trend mengeluarkan wang dari tabung haji ini lebih tinggi daripada yang tambahan menabung. Kan? Dan perkara itu disahkan di dalam RCI, bukan soal aliran tu, soal tanggungan subsidi. Kerana dia ada threshold dia. Kalau dia continue tanggungan subsidi berterusan, kos naik tiap-tiap tahun. Tapi kos kapal terbang, kos minyak, kos penginapan, semualah, kos kesihatan, insurans, semua naik tabung haji untuk jemaah haji kan. Tapi harga is capped by kerajaan. Jadi the portion of muasasah yang secara berterusan makin naik itu, yang itu akan makan hibah. Bila dia makan hibah, then so-called growth potential of return kepada pendeposit tu nampak macam sama ada makin menurun ataupun stagnan. Because of that, dia akan menyebabkan benda macam inilah. Orang mula buat keluar duit semua kan. Jadi RCI memang secara tidak langsung mengesahkan kebimbangan ini daripada 2022 lagi. Dan you dah mula nampak trend 4 tahun kemudian lah. Kemudian RCI juga ada menyebut dua perkara yang kita dah makin nak ke depan ke bom ni. Kita nak sampai ke bom kan. RCI menyatakan, dia tak sebut dalam bahasa yang aku akan guna lah. Tapi dengan lembutnya dia menyatakan bahawa bailout plan UJSB tahun 2018 itu sebenarnya hanyalah temporary plan. Maksudnya itu hanyalah, kita panggil apa, elastic band. Bukan apa dia panggil apa ni? Bukan bandage. Dia hanyalah bandage je. Dia tidak akan menyelesaikan masalah itu. Dan dia sebut sama ada orang yang baca tu faham ke tidak lah. Dia sebenarnya bagi hujah kenapa UJSB dan penstrukturan tahun 2018 itu hanyalah band 8. Okay, now dia agak technical sikit lah, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, bear with me Okay. Tahun 2018, untuk menyelamatkan tabung haji, maka aset toksik 10.9 bilion itu dipindahkan kepada UJSB kan. Dan sebagai gantinya ataupun consideration atau bayaran, satu kertas hutang sukuk diberikan kepada tabung haji. Nilainya itu 20.9 bilion. Yang itu adalah principal dia, tapi dia juga ada elemen deferred yield dia lah. Jadi tiap-tiap tahun jumlah yang perlu dibayar oleh UJSB kepada tabung haji itu makin naik kan. Okay, now. So kita boleh pergi kepada financial statement okay. Kesian orang ramai dia tak ada financial statement. Allahu Akbar. Kalau kita pergi kepada balance sheet awal sekali, balance sheet ini untuk tahun 2025 kalau pergi kepada muka surat 223 laporan tahunan tabung haji, dia menunjukkan jumlah aset. Balance sheet dia akan bermula dengan dia akan bermula dengan apa nama ni, muka surat 201. Group lah, ni kumpulan kan ya? Ni group. Kumpulan. Kalau tengok group jumlah aset dia 101 bilion.
untuk 2025 do you have access ke? Or you are looking at it? I You downloaded lah kan. So muka surat pertama tu dia balance sheet itu penyata kedudukan kewangan disatukan tu untuk kumpulan itu dia akan bermula dengan aset kan. Tengok aset dia 101 bilion tapi cuba tengok sukuk UJSB dan terimaan pada kos terlunas 24.78 is 25 bilion. Okay, you take 25 bilion bagi 101 bilion. Maksudnya aset kumpulan tabung haji tu 25% adalah kertas. Dia tak ada nilai. Bukanlah tak ada nilai. Maksudnya nilai dia tu bergantung kepada sama ada kerajaan akan bayar ke tidak. Dia kertas saja tau. Okey ya. Now, and then you tengok pula kepada muka surat seterusnya. Bukan muka surat seterusnya lah. Income statement, penyata seterusnya. Penyata untung rugi kumpulan